Assalamualaikum geng kebun. Hari ni saya nak tanam labu lagi. Jadi saya nak tunjukkan dari mula sampai tuai macam mana saya uruskan pokok labu saya. Ni daun-daun dari pokok duku yang gugur kering. Saya tak buang, saya jadikan dia baja kompos. Daun-daun kering tadi bos kebun timbuskan dengan tanah hitam. Tanam labu ni senang, kalau kita campak bijinya saja pun boleh tumbuh. Tapi tanah yang selalunya pokok-pokok liar ni tumbuh, tanah yang subur. Labu yang saya biarkan kuning di pokok, saya akan jadikan benih. Macam biasa saya taburkan dolomite. Dolomite ni untuk pulihkan pH tanah. Pulihkan semula kesuburan tanah yang pernah kena najis kucing, yang kerap kena hujan dan yang kerap kita gunakan untuk tanam pokok. Kemudian saya taburkan baja organik. Nak guna baja kelapa sawit proses boleh, nak guna tinja ayam proses pun boleh. Kemudian saya potongkan labu kuning tadi. Tengok warna isinya cantik kan? Saya potongkan elok-elok supaya isinya masih boleh diguna untuk masak. Nak taburkan bijinya boleh, nak tanamkan pun boleh. Lepas taburkan benih tadi, saya timbus-timbuskan dengan tanah. Labu ni dah kira labu kuning organik. Kalau nak tahu harga dia, tengok kat supermarket. Memang ada harga labu kuning ni. Saya juga akan kahwinkan bunga jantan dan bunga betina. Kalau ada serangga yang kahwinkan, kita tak perlu buat macam ni. Lebih kurang 3-4 bulan dari kita tanam tadi, kita dah boleh tuai. Alhamdulillah.